Hai adik-adik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Mari kita buat latihan menulis pada hari ini. Jadi sebelum kita buat latihan, mari kita baca soalan di atas. Padankan suku kata, kemudian tulis semula. Arahannya jelaskan, kita kena padankan suku kata pertama dan kedua, cari jawapan yang betul. Boleh rujuk pada gambar di sebelah kiri. Mari kita buat bersama-sama. Okey, mari kita baca dahulu suku kata pertama. Di sebelah kiri ini adalah suku kata pertama. Di sebelah kanan adalah suku kata kedua. Mari kita baca terus ya. Sama-sama. Du, gu, ku, bu, cu, gu, ru. Bagus adik-adik. Mari kita teruskan. Ru, ri, li, cu, da, sa, ta. Baiklah, mari kita jawab soalan. Mula-mula kita padankan suku kata pertama dan kedua yang betul berdasarkan gambar. Mari kita teruskan dengan aktiviti nombor 2. Mari kita teruskan dengan soalan nombor 2. Gu. Gu. Gu apa adik-adik? Guru ya. Gu. Mari kita cari di sebelah kanan suku kata kedua ini. Mana ejaan yang bunyi ru. Jadi ini adalah jawapannya. Gu. Ru. Mari kita garis. Padankan dengan betul. Soalan nombor 3. Mula suku kata ini adalah ku. Lihat pada gambar. Ku, da. Mari kita tengok baris yang ini di manakah suku kata yang ada bunyi da. Ini ya, da. Mari kita padankan. Ku, da. Sekarang, nombor 4, bu. Lihat pada gambar, pakai tongkat, pakai cermin mata gelap. Jadi jawapannya adalah bu, ta. Mari kita cari mana suku kata yang berbunyi ta. Ya, ini ya jawapannya, ta. Mari kita padankan. Okey, latihan nombor 5, cu. Cu. Ini adalah datuk dan cu. Cu apa? Cucu. Cu. Mari kita cari suku kata kedua yang berbunyi cu. Ya, ini adalah jawapannya. Cu. Cu. Mari kita padankan. Seterusnya, gu. Gu. Ini adalah guli. Gu. Mari kita cari suku kata kedua yang berbunyi li. Ini adalah suku kata kedua yang berbunyi li. Gu, li. Mari kita padankan. Akhir sekali nombor 7, haiwan apakah ini yang bermula dengan bunyi ru? Ru. Jawapannya adalah rusa. Ru dah ada di sini. Mari kita cari di sebelah sini. Manakah suku kata yang berbunyi sa? Jadi ini adalah jawapannya. Rusa.
Okey, kita padankan. Dah selesai. Jadi, kita kena tulis semula. Salin semula jawapan yang ini. Kita gabungkan suku kata pertama dan kedua membentuk satu perkataan. Guru. Jadi, bacaannya adalah guru. Tulis yang ini jiugu terus ya. Jangan salin satu-satu huruf. Jiugu. Kemudian semak suku kata kedua aryuru. Guru. Okey, yang ini duri. Duri. Adik-adik kena tulis rapat-rapat tau. Jangan jarakkan lagi sebab ini dah jadi perkataan. Okey, seterusnya kita buat nombor 3 dulu. Jadi kita kena tulis di sini ya. Di sini tau. Okey, bukan di sini. Ku. Tulis dulu, salin dulu. Ku. Kemudian da. Rapat-rapat ya. Da. Kuda. Baik, kita buat nombor 4. Bu. Buta. Tulis di sini ya. Jangan tulis tempat lain. Biubu. Terus tulis biubu. Ta. Tieta. Buta. Okey, nombor 5. Tadi jawapannya adalah cu. Kita salin di sini. Salin di sini. Tengok suku kata pertama dulu dan salin. Siucu. Cucu. Nombor 6. Guli. Jadi kita salin gu dahulu. Jiugu terus ya. Kemudian li. Tulis rapat-rapat. Li. Guli. Seterusnya, nombor 7. Haiwan ini adalah haiwan bernama rusa. Tulis ru dulu. Aryuru. Sa. Rusa. Dah siap. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, cikgu nak nasihatkan bila adik-adik buat pada kertas atau buku, apabila buat aktiviti latihan padankan, seelok-eloknya gunalah pembaris. Okey, dan pastikan tulis semua huruf ni dalam keadaan kemas dan cantik. Selamat belajar. Bye-bye.